Saya dari kelas 4 lambda. Jom, saya nak beli barang. Jom ikut. Hai, kita berada di bookshop. Jom kita tengok buku dulu. Hai adik, adik nak beli apa kat bookshop? Saya nak tengok dulu ada buku ke tak? Okey, adik boleh tengok dulu. Okey. Tapi buku saya dulu jatuh. Adalah. Oh, bookshop lagi satu. Buku lagi satu. Jom kita tengok. Hai. Kedai kita beli apa? Saya nak beli sak mata. Penatnya. Jom saya tengok berapa duit saya. Kita ketikan. Okey. RM1. RM1. Tambah ni. Kita. Aduh, betul dia kotor ni. Nanti. Apa? Saya tengok. Berapa duit saya ada lagi? RM12 je. Nanti lain kali saya simpan lah. Nanti tak boleh beli apa-apa dengan duit ni. Bye. Sekian, terima kasih. Alisa. Today we're gonna learn how to keep your money. Money out, money in. This is another example like I go to Bazar Ramadan and then my dad give me RM50. Then I go buy ayam gunting RM8, sausage RM7 and tea RM4. So my balance I have RM31. I spent RM29. Why do we need to keep money? Because if we keep money, we can save for emergency or we can save to go to university and we can go somewhere. Bye.